Kau bayangkan baju ni aku dapat dengan harga RM80 tau. Yang first kedai tu dia jual aku RM350. Kau bayangkan berapa banyak gap yang dicuba nak scam. Banyak gap yang dicuba nak scam. Banyak gap yang dicuba nak scam. Under crimson lanterns, I feel you close tonight. It's our welcome in Moroccan tea. It's our specialty. تضرب مراكش كان امشي والصف light on my skin. قفطاني اللي ما قدها and my heart pulls you in. ريح الزهر. Okay, Assalamualaikum guys. Alhamdulillah pagi tadi kita telah selamat mendarat di lapangan terbang Fes, Morocco 11 pagi waktu Morocco. So kita tengah bersiap untuk pergi explore di kawasan sekitar Fes ni. Kalau lepas kita buat penerbangan daripada Madinah tu Casablanca. Tahun ni dia sedikit berbeza. Kita landing di Fes dan kita akan explore sekitar bandar Fes. Sambil kita tengah tunggu kita punya kawan-kawan bersiap. Okay, kalau tengok inilah sekitar pemandangan di hotel kita, sangat cantik. Dia memang bertemakan Morocco. Oh, kalau you tengok kat dalam hotel lagi cantik. Nanti kameraman kita akan tunjuk suasana dalam hotel nanti. Alright guys, today we have Mr. Hamza here. Okay, Mr. Hamza, are you local Moroccans? Yes, you're welcome to my country. Alright. So you come here is in Fes. Okay. It's very beautiful city. Yes. I said you was visit all the Medina. Yeah. It's very good. Can you suggest us which best place can we visit later? Me, I favorite Medina. This is for the culture here in Morocco. Oh, I see. Yes, yeah. Old Medina? Yes, old Medina. Old. Yes, and go in the place is named Mariniyin. This is the last kingdom. It's very good. See you guys later. Thank you. We jalan-jalan dekat Thank you. Have a good Morocco. day. Okay. Kalau ada pergi mana-mana di sekitar bandar Morocco ni, basically dia punya binaan dia memang berciri-cirikan macam ni. Bergaduh keluarkan duit. Kita nak pergi mana cantik-cantik lawa-lawa macam ni. Ni paling simple lah I dress Paling up hari simple. ni. Market dekat around here. Of course you know dekat Morocco ni terkenal dengan dia punya market. Ada Datuk Captain kita. Okey Datuk, kita nak pergi mana ni Datuk hari ni? Apparently today we're going to the one of the popular bazaar in in Morocco here in Fes. Okay, Fes. We call it Souk Bazaar. Souk Bazaar. Exactly. Okay. So the whole crew is joining us. Alright, so sure. We're gonna have walk around there for about a couple of hours. We're gonna have lunch there. Yeah. That's what we plan to do today. They have a lot of leather products. They a lot of leather products, clothing and shoes and all that. Okay. Later kita akan shopping banyak-banyak. Zas. ريح المسك ساحة جامع. Your name is in every sound. You're in my last heart. يا عمري قلبي معك dancing in the desert light. Between your arms I feel alive under the Moroccan night. يا حبي روحي like every dream leads me to you in this world of gold and blue. My forever is with. Selamat pagi, sekarang pukul 11.41 waktu Morocco. Beza timing between Malaysia dengan Morocco adalah Morocco lewat 7 jam daripada Malaysia. So, sekarang ni kita nak keluar beramai-ramai dan kita akan pergi ke tempat-tempat menarik di Morocco. كتك مثل قمر الليل الحرير على جلدي يغني like your touch on my soul كل لحظة معك صلاة you're the answer you're my goal from the soak to the sky so wide
Okey, alhamdulillah guys, kita telah sampai di satu kawasan, tak silap saya nama dia Bashboard, something like that. Burning through space and time. Kita dah jumpa dia orang semua. Ini adalah kita punya kawan-kawan kita sedang menunggu kita. Assalamualaikum brother. Nama pasar ni adalah Barjlut. Okey, ini adalah punya entrance utama dia untuk masuk ke dalam pasar. So nanti kita akan explore, kita bawa anda semua untuk berjalan-jalan dalam kawasan pasar ni. Dia punya tempat shopping dia banyak jual baju-baju. Guess we stand as one. Under the moon and the sun. Oh yeah, qalbi, this is true. My whole life is you. Okey, kita dah habis pergi menjelajah dalam pasar ni. Barang dalam ni cantik, banyak sebenarnya beli. Tempat-tempat menarik, dia punya seni bina pun cantik. Tapi satu je yang saya rasa memang I takkan repeat lah. Banyak scammer kat sini. Even dia punya pekedai-pekedai dia, kalau boleh dia nak scam duit you. But for shopping, yes, it's good for you. Bagi saya personally, saya tak nampak special lah dekat sini. It's just a normal pasar. Cuma berhati-hati apabila membeli barang ataupun tawar-menawar sebab kat sini tendensi untuk scam tu sangat tinggi. Kau bayangkan baju ni aku dapat dengan harga RM80 tau. Yang first kedai tu dia jual aku RM350. Kau bayangkan berapa banyak gap yang dicuba nak scam. You cannot record here, you cannot be tour guide here apa semua. Nonsense gila tempat ni. Better jangan datang ah. Serius cakap. Banyak tempat lagi menarik daripada tempat ni yang kau patut datang. Tak ada apa yang special sangat pun. Tapi kalau korang nak shopping for baju, okey lah. Tapi sini banyak scammer lah. So kalau nak shopping dekat sini, kena fikir 100 kali. This bazaar is the same like when you go to Istanbul and some in Turkey and in some other places like Turkey, all these places, Egypt, you know, Cairo. So in the same kind of bazaar, they sell the same kind of product. You have to ask for discount lah. You have to bargain with them lah, you know. Kata minta discount and then you can tipu sikit lah. It's a lot of choices lah, but it's a bit of walk like inside with the family. So you have to be together and walk so that you won't get lost. Oh, cantiknya, Masya Allah. Okay guys, sebab kat sini kita tak nak makan apa, jadi kami mencari restoran Thai je lah. Cantik guys, is our kedai. Sorry, come Azri, come Azri. Ya Allah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fina wa barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Under Marrakesh skies, our hearts will never lie. Ya Ruhi, stay with me forever, you and I. You expect apa tadi? Expect dia naik kereta boleh sampai. Tak tahu kenapa dia orang nak memilih adventure. Masya Allah, cantiknya view. Okey, alhamdulillah guys, kita dah jumpa satu pot yang cantik, subhanallah. Saya tak tahu macam mana nak cakap, tapi inilah dia punya pemandangan kita pada hari ini. Subhanallah, memang cantik gila. So I belanja, you guys view. Sekarang kita telah sampai di satu tempat, nama tempat ni adalah Tenering. Tempat ini adalah tempat pembuatan kulit. So you boleh tengok ni adalah kulit, tahu ni kulit apa, kulit lembu ke, kulit kambing ke, kulit unta ke, kulit apa. Tapi sini bau dia sangat menyengat, bau bangkai. So kita nak tengok apa dia punya keistimewaan Tenering ni dekat sini. Jom kita pergi dalam kawasan di mana mereka melakukan pencucian ataupun pembersihan kulit
sesuatu produk seperti beg tangan ke, kasut ataupun barang-barang yang berjenama yang berasaskan kulit. So dia punya kawasan sekitarnya sangat kotor, tetapi inilah sumber di mana We shine, we ride, we glow. Okey, kita dah nak sampai. Apa nak tengok kiri kanan korang. Memang tidak menyelerakan dan agak menggerakkan juga. Sampai di puncak untuk kita melihat segala proses untuk membuat kulit daripada scratch into leather. So inilah proses-proses pembuatannya. We shine, we ride, we glow. Higher qalbi. Kolam, it's not the kolam, tapi sebenarnya tempat diorang fermented kulit sebelum kulit tu bulu-bulunya terhakis untuk dijadikan barangan kulit. Boleh tengok kat sini. Ramai juga pengunjung datang sini. Walaupun bau dia yang tidak menyenangkan, tapi sangat menarik untuk kita lihat. Sebab benda ni memang tak ada. I'm pretty sure dekat Malaysia pun tak ada benda macam ni. Okay guys, itu saja video kita untuk kali ini. InsyaAllah kita akan ke video seterusnya. Until next adventure. Alright, bye bye guys. Jumpa lagi guys. See you. Bye. See you in next episode. Bye. Hujan, apakah ini? Mati weh dalam busuk. Tak tahu lah, I lepas pada tengok yang tempat busuk tu, bila lalu leda, I macam busuk weh nak muntah. I cannot. Okay, cannot. Ya, untuk experience ni lah, tapi tak boleh. Tapi dia lebih busuk and tidak uncommon experience. Okay lah guys. Hari ni merupakan hari yang bersejarah untuk saya. Saya telah melakukan satu tawaf yang besar ni. Saya ada dekat 10 kilo tapi saya nak experience nak pergi tengok kulit tapi menghampakan bau busuk. Kala pun tak ada, macam lecak, macam lumpur kat KL lah sebenarnya. Tahu lah. Tidak dia anu-anu biasa. Saya tak nak cakap banyak kan sebab dah bos dah cukup rapas. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Fahmi kerana mengajar percutian yang sangat indah pada kali ini. Oh, bagi saya hari ni sangat fun lah sebab ini boleh jadikan pengalaman yang kita tak dapat lupakan lah. Ini as a memories lah for us. Sebab kita dapat berjalan sebanyak 8.52 km hari ni. Yang penting kita enjoy. We shine.